Sekarang kita nak buat ujian rintangan RCCB, test RCCB. Okey ke tak? So lampu dua ni menyala. Okey, ni okey tak menyala Okey, pendawaian dia okey. So sekarang ni kita kena tengok lah berapa dekat sini. Apa ni? RCCB dia saiz 1. Okey, RCCB dia 63M 0.1, so 100 mA lah. Milliampere. Okey, 1 mA. Kat meter ni dia tunjuk ini 30 mA. So kita kena set ke 200. 100 tak ada kan, kena set ke 200. Set 200, kita auto ramp. Kita press untuk test ni, RCCB mesti kena trip dalam 80 mA. Dia kena trip lah. Dia tak boleh lebih lah. Contoh 110 ke tak boleh, tu tanda RCCB tu dah tak okey. Okey, ataupun kurang ke 60 mA dia dah trip. Itu terlampau sensitif sangat pula. Dan kita test auto ramp. Okey, nampak 80 mA 2.1 milisecond. So okey. Okey, kita nak tunjuk yang tak okey punya ada kat belakang. Okay, pause dulu. Okey, terus. Okey, sekarang kita test plug ni. Plug ni dia tak ada tau. Tak ada. Okey, nampak? Ni dua menyala, tapi dekat sini do not proceed. Kalau macam ni tandanya wiring ni ada problem. Wiring plug ni ada problem, dia tak ada earth ni untuk dua biji ni. Okay, kita tengok yang bawah. Okay, nampak nampak merah ni. So kita tak boleh buat test lah. Plug bawah pula. Ni plug untuk oven. Kita on switch dia. Okay, sudah on. Okay, nampak sama. So dua plug ni tak ada earth, tak boleh nak proceed. Alhamdulillah RCCB dia okey. So dekat sini lah switch dia. So ni 1 liter. Bayangkan untuk oven 1, untuk microwave 1, hot kitchen 1, pakai 1 liter, kabel 25mm. Memang terbaik lah kan. Patutnya kita kena buat satu-satu. Tarik daripada DB. Okay, depan sana tu tarik untuk oven. Contoh yang ni 1 liter. Yang ni pun 1 liter daripada depan. Yang ni pun 1 liter daripada depan. Kabel minimum dia 4mm. Untuk hot kitchen ni pakai 25 boleh tahan ke lagi. Tapi untuk ni tak boleh. Kena 4mm. Alright.